Assalamualaikum. Hari ni awak nak review kasut ini. Ada orang beritahu awak kasut yang jenis rupa gini, material ini tak sesuai untuk winter. Lepas tu awak pun dah tanya ChatGPT, dia kata memang tak sesuai. Kalau kena salji nanti dia akan rosak material tu. Antara brand yang popular keluarkan design ini adalah UGG. Kasut awak ini jenama Kyoto 3. Tak popular lah, dah lebih murah lah dari UGG, tapi kesedapan memijaknya sama je. Jadi awak pun tertanya-tanya, kalau kasut ini tak sesuai untuk winter, kenapa banyak brand keluarkan design ini dan material ini? Sebab itulah awak beli satu. Tengoklah koma, awak ni tinggal dekat negara yang saljinya memang banyak. So far, setakat winter ni, dari Disember lah, awak pakai sampai sekarang dah Februari, dah hujung Februari, okey je. Tak ada masalah pun lagi. Tak ada pula rasa basah lepas kita pijak salji tu. Okey, tak ada masalah. Kepanasan ni pula kan, dia mampu memberi warm ke tidak. Kalau kita pakai stokin yang betul, okey. Contohnya hari ni suhu -10. Awak pakai stokin wool dekat dalam, pakai selapis je, okey. Tak ada masalah. Awak dapatilah masalah lain sebenarnya. Masalahnya ialah bukaan kasutnya luar. Jadi kalau salji tu banyak, bila kita pijak, salji tu boleh masuk ke dalam kasut ini kalau kita tak cover bahagian ini. Setelah tu selesai, kalau kita cover bahagian ni, kita tutuplah, masukkanlah kasut tu dalam seluar ni. Tapi masalah seluar awak ni jenis slim fit, dia susah nak masuk dekat dalam ni. Jadi kalau pakai seluar yang luas sikit, dia bolehlah masuk. Jadi masalah selesai. Okey, masalah lain yang cupoi benar lah. Macam walaupun boleh masuk, ini faham tak cupoi tu apa? Cupoi tu pendek benar. Kalau dia tinggi sikit, dia lebih kekal lama lah dekat dalam seluar tu. Tengok ni dah ada yang masuk. Okey, masalah lain yang awak dapati adalah kasut ini ketat. Kaki awak saiz 37. Ini awak beli saiz 40, rasa ketat lagi. Tapi bukan ketat sebab kepanjangan kaki tu. Sebab dia terlalu penyek. Bila terlalu penyek, dekat depan ni kita rasa ketat. Jadi adalah kawan pesan, dia kata, cubalah pakai stokin yang nipis. Tapi bila kita pakai stokin nipis, sejuklah kaki. Kan, kita kena pakai stokin yang tebal. So barulah okey. Kalau suhu -15 ke -18 ke, kita kena pakai 2 stokin. Jadi bila pakai 2 stokin, makin ketatlah kaki kita ni. Dari segi material, awak rasa ini memang antara material yang terbaik. Maknanya memang warm bila kita pakai. Sebab awak punya glove pun material yang sama. Memang kalau pakai tu tak rasa sejuk langsung. Samalah dengan kasut ni. Cuma masalahnya masalah lain. Bukan sebab material. Grip pula. Tak grip sangat. Awak baru je terjatuh minggu lepas atas ais. Jadi awak rasa kasut ini sesuai sahaja untuk winter, tapi kena betul cara pakainya.